بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan para hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dapat kita berjumpa lagi untuk kita sambung baca kitab Sairus Salikin karangan Syekh Al-Faqih Abdul Samad Al-Palembani rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pembacaan kita pada tajuk yang berkaitan dengan adab-adab dan juga sunat-sunat yang perlu dilakukan ataupun yang boleh dilakukan pada hari Jumaat. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan tentang bagaimana kita disunatkan untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumaat, siang hari Jumaat atau pada malamnya. Ini berdasarkan kepada banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditentukan pula selawat itu pada malam Jumaat kerana mengambil kira malam Jumaat ataupun siang harinya itu ada kelebihan-kelebihannya
ada keistimewaan yang tersendiri, sehingga kita disuruh untuk memperbanyakkan zikir, dan termasuk daripada zikir yang disunatkan ialah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang lafaz-lafaz selawat tu ada banyak ya. Lafaz-lafaz selawat tu kalau kita tak boleh baca yang panjang, kita baca yang pendek. Allahumma salli ala Muhammad, ringkas saja kan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap je boleh sampai 100 kali. Ya, boleh sampai mungkin 1000 kali dalam masa beberapa minit. Boleh sampai kita baca 1000 kali kalau kita baca yang ringkas-ringkas. Tapi kalau kita nak baca yang panjang, kita boleh baca yang panjang. Kita boleh juga baca misalnya selawat yang kita sebutkan dalam tahiyat akhir ketika kita solat, ya, atau yang juga disebut sebagai selawat Ibrahimiyah, ya, selawat Ibrahimiyah yang disebutkan sebagai antara lafaz selawat yang paling afdal. Sebab apa afdal? Sebab selawat itu kita sebut di dalam solat kita. Dan boleh kita tambah sebut Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebagai nak menunjukkan adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak sebut, sebut. Siapa tak nak sebut, tak payah sebut Sayyidina. Ya, siapa nak sebut Sayyidina, boleh sebut Sayyidina. Siapa tak nak sebut Sayyidina, tak payah sebut. Tak payah gaduh-gaduh masalah Sayyidina ni. Ya, siapa nak sebut, sebut. Siapa tak nak sebut, sudah. Dan orang yang tak nak sebut, jangan marah kepada orang yang sebut. Ya, dia punya ketetapan dia begini. Ya. Siapa nak sebut, sebut Sayyidina. Siapa tak nak sebut, sudah. Tapi orang yang tak nak sebut, jangan kata orang sebut kafir. Jangan kata orang yang sebut Sayyidina masuk neraka. Itu saja ketetapannya. Ya, sebab kita sebut kerana kita nak menunjukkan adab kita, akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ada disebutkan bagaimana cahaya nur Muhammad itulah yang menjadi sebab kepada penciptaan segala sesuatu yang ada di atas alam ini. Ada disebutkan satu ketika setelah baginda Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan roh kepadanya, dia nampak ada cahaya dekat arash Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lepas tu dia tanya, tu cahaya apa tu? Arash dekat tu cahaya apa tu? Disebutkan kepada baginda Nabi Adam AS, itu ialah cahaya nur Muhammad. Malah dia tengok dekat arash Allah Subhanahu wa taala ada tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini disebutkan dalam hadis-hadis, ya. Kemudian diriwayatkan bagaimana Nabi Adam AS minta supaya nak tengok cahaya itu. Ya, sebab cahaya itu ke atas, bahagian atas ni dia tak berapa nampak sangat. Jadi dia minta nak tengok cahaya itu. Disebutkan dalam riwayat tu Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya cahaya nur Muhammad itu yang datang, yang kemudian merupakan keturunan, generasi keturunan daripada baginda Nabi Adam AS itu, kemudian turun daripada belah atas ni, diturun ke bawah, ya, diturun ke bahu. Tapi Nabi Adam kata tak nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan cahaya itu turun lagi, sampailah turun ke tangan dia. Turun kat tangan, ya, lepas tu dia dekat kuku ni lah. Sebab itu dia, Nabi Adam tu angkat kuku dia macam tu, sebab dia nak tengok cahaya Muhammad. Dan itulah yang dikatakan sebagai antara sebab kita bila tahiyat tu kita angkat tangan macam ni. Ketunjuk ni, selain kita tersebut itu sebagai nak menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, riwayat itu juga menjelaskan bagaimana Nabi Adam AS buat seperti itu sebab dia nak tengok cahaya Muhammad dekat kuku dia.
Allah turunkan daripada bahu dia turun kat kuku. Dia nak tengok cahaya Muhammad itu, nur Muhammad itu yang merupakan keturunan dia. Kemudian disebutkan lagi lama kelamaan dia rindu dia tengok keturunan dia, zuriat keturunan dia. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok lagi cahaya Muhammad itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia pada kuku dia. Kedua kuku dia ni kan ada cahaya Muhammad tu. Sehingga Nabi Adam AS disebutkan dalam riwayat tu, Nabi Adam bila nampak cahaya nur Muhammad tu dia cium. Dia cium. Dia cium. Dan itulah yang menjadi amalan orang-orang soleh. Kita perasan tak? Bila orang azan disebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu kan? Kan dia cium kuku dia kan? Ada nampak tak? Dia cium kuku dia. Tu ada amalan tu, mengambil sempena apa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Dia cium kuku dia, dia kata marhaban Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marhaban bihabibillah wa qurrata ayunina. Marhaban bihabibillah wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baca kat kuku dia. Tercium. Kemudian ada yang tambah lagi, sapu kat mata pula. Sapu kat mata. 3 kali. Sehingga dikatakan antara khasiatnya ialah boleh menerangkan mata, mengembalikan kesihatan mata, penglihatan mata. Dengan membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Saya tak ingat surah apa, saya boleh tengok balik semula ya. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Tu amalannya. Boleh kalau nak amal. Nanti bila muazzin Bilal sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kuku kita ni kita buat macam ni, lepas tu kita sebut marhaban bi habibillah wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita cium kuku kita, lepas tu kita sapu kat mata. Kita baca fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid, baca 3 kali. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Itu antara amalannya lah, bersempena daripada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Adam alaihi salam. Baik. Jadi selawat tu macam-macam lah. Bolehlah apa-apa sahaja, siapa yang ada dah mengamalkan lapas-lapas selawat tu, teruskan je lah mengamalkannya, mengikut sebagaimana yang telah diamalkan dan mengikut daripada zikir-zikir dan juga amalan-amalan yang telah biasa dilakukan. Teruskan. Cuma kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau nak panjang lagi, ni antara lafaz selawatnya, Allahumma ja'al fadaila salawatika wa nawamiya barakatika wa syara'ifa zakawatika wa ra'fataka wa rahmataka wa tahiyataka ala Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa rasuli rabbil alamin qaidil khairi wa fatihil birri wan nabiy rahmah wa sayyidil ummah. Allahumma ba'athu maqaman mahmudan tuzliku bihi qurbahu wa tuqirru bihi ainahu yaghbituhu bihi al-awwalun wal akhirun. Allahumma a'tihil fadla wal fadila wasyarafa wal wasilata wad darajata rafi'ata wal manzilata syamikhata al munifah. Allahumma a'ti Muhammadan su'lahu wa ballighu ma'mulahu waj'alhu awwala syafi'in wa awwala musyaffi'in. Allahumma azim burhanahu wa sakil mizanahu wa ablij hujjatahu warfa' fi a'lal muqarrabina darajatahu. Allahumma hsyurna fi zumratih waj'alna min ahli syafa'atih wa ahyina ala sunnatih wa tawaffana ala millatih wa awridna al-hawdahu waskina bi ka'sihi ghaira khazaya wala nadimina wala syakina wala mubaddilina wala fa'itina
wala maftunin. Amin ya rabbal alamin. Ini lafaz selawat yang panjang sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, wa alal jumlati kullama ata bihi min alfazi salah walau bil masyhurati fit tashahhudi kana musalliyan wa yanbaghi ayudi fa ila istighfar fa inna zalika aidan mustahabbun fi hadzal yaum. Jadi dikatakan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala secara keseluruhannya, apa-apa saja lafaz selawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk selawat yang kita baca ketika tahiyat akhir, itu juga dianggap kita sudah mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, elok juga di samping selawat itu ditambah dengan istighfar, kerana yang demikian termasuk daripada perkara yang disunatkan untuk juga diperbanyakkan mengucapkannya pada hari Jumaat. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok lafaz selawat yang panjang yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tadi itu, dia macam apa ni, macam doa yang kita baca selepas azan kan? Ada sikit-sikit macam doa yang kita baca selepas azan. Macam mana bunyinya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa. Lagi ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa. Lagi dah lupa pula. Kalau lepas azan tu senang ingat. Ya. Yang itulah ya, lepas doa tu kan, kita baca sampai habis, yang mana kata Nabi SAW dalam satu daripada riwayatnya, Nabi kata siapa yang bila dengar azan dia ikut sebagaimana yang disebutkan oleh oleh muazzin. Makna bila muazzin sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila muazzin sebut asyhadu alla ilaha illallah, dia pun sebut asyhadu alla ilaha illallah. Begitulah seterusnya bila disebut ayat al-salah, disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai akhir. Kemudian dia baca doa tu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatan aliyatan rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad. Nabi kata siapa yang buat begitu, maka dia akan mendapatkan syafaat aku pada hari akhirat kelak. InsyaAllah ya, bila kita jawab azan, lepas tu kita baca doa tu, Nabi kata dia akan mendapatkan syafaat aku pada hari akhirat kelak. Tapi begitulah, bila nak amal tu tak mudah ya. Kadang-kadang ada yalah, kadang-kadang ada yang bila azan bercakap ya, kemudian dah habis azan, lepas tu tak baca doa tu. Ataupun kadang ada yang dengar azan tapi tak jawab azan itu, kemudian tak baca doa lepas azan, sehingga itulah terlepas, boleh jadi terlepas peluang untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Jadi itulah menjadi peringatan terutama kepada saya sendiri dan mudah-mudahan kepada tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah. Bila orang azan, kita jawab azannya, kita ikut apa dia sebut, kemudian dah habis kita baca doa.
Allahumma rabba hazihi da'wati tammah tu sampai habis. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita beroleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti pada hari akhirat kita sangat perlu dan sangat berharap untuk mendapatkan syafaat itu. Baik, tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Syekh Al-Faqih Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang adab yang keempat pada hari Jumaat, sunat memperbanyak membaca Al-Quran, dan sayugianya bahawasanya menentukan pada hari Jumaat itu membaca surah Al-Kahfi, kerana kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan malamnya itu amat banyak. Dan setengah daripadanya seperti yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati au yaumal jumu'ati u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila al-jumu'atil ukhra wa fuddila salasata ayyam wa shalla alaihi sab'una alfa malakin atau yusbiha wa ufiya minad da' wad dabilah wa zatil jambi wal barasi wal juzam wa fitnatid dajjal." Ada sebuah riwayat daripada Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat ataupun siang harinya, di mana dalam riwayat itu Nabi kata dia akan diberikan cahaya, dia akan diberikan nur, daripada tempat dia baca sampai Mekah. Cahaya tu memanjang, menyeluruh. Kalau baca dekat Pasir Gudang ni sampai ke Mekah cahayanya, menebar sampai ke sana. Cahaya petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, diampunkan dosa-dosanya sehingga Jumaat yang akan datang. Maknanya dia jadi kafarah, penghapus kepada dosa-dosanya daripada Jumaat ini kepada Jumaat yang akan datang. Dan disebutkan dalam riwayat ini bukan sahaja daripada Jumaat sampai Jumaat, tapi tambah 3 hari lagi. Jadi 10 hari semuanya dalam keadaan dipelihara dan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau siang harinya. Yang ketiga kelebihannya berdasarkan hadis ini, Nabi kata akan sebanyak 70,000 malaikat mengucapkan selawat dan salam kepadanya sehingga pagi. Kalau dia baca malam, sampai pagilah malaikat berselawat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membacanya. Seterusnya, wa ufiya minad da', disembuhkan daripada penyakit. Lagi disebutkan secara khusus lagi penyakit apa yang disembuhkan tu, iaitu penyakit barah dalam perut. Macam kanser lah, kanser dalam perut. Ad-dabilah disebutkan sebagai penyakit yang membengkak dalam perut. Lepas tu disembuhkan daripada penyakit pinggang, dan kawasan yang sekitarnya lah, kawasan perut, kawasan pinggang. Kemudian disembuhkan daripada penyakit sopak dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dajjal. Tuan-tuan, puan-puan para hadirin dirahmati Allah, inilah antara kelebihan daripada membaca surah Al-Kahfi, sama ada pada malam Jumaat atau pada siang harinya. Dan ini memang suatu yang dituntut untuk kita melakukannya, terutama pada hari Jumaat.
Maka oleh sebab itu setiap daripada kita kena lazimkan zikir ini ataupun kena lakukan amalan ini seminggu sekali. Ni amalan seminggu sekali. Setiap hari Jumaat atau malamnya baca surah Al-Kahfi daripada awal sampai habis. 110 ayat ya, baca surah Al-Kahfi daripada awal sampai habis. Baik, 10 awal 10 akhir itu pun ada riwayat lain. Maknanya kalau tak boleh baca semua, baca 10 awal, baca 10 akhir. Dan itu pun ada disebutkan dalam riwayat. Nabi kata siapa yang baca 10 awal dan 10 akhir, dia dipelihara daripada fitnah Dajjal. Ya, dia ada kelebihan dia masing-masing lah. Jadi kalau siapa yang ada masa, ada kesempatan, ada peluang nak baca semua, bagus. Tapi kalau tak ada peluang, tak ada kesempatan, baca 10 yang pertama dan baca 10 yang akhir. Dan itu kita boleh amalkan ya, bila-bila. Baik. Dan ini sangat berfaedah ya, amalkan membaca surah Al-Kahfi ini. Amalan membaca surah Al-Kahfi ini sangat berfaedah terutama di hujung-hujung zaman. Yang mana Nabi kata siapa yang mengamalkan daripada membaca surah Al-Kahfi ini, membaca 10 ayat yang pertama dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi ini, dia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dalam keadaan aman seperti sekarang ini kita tak merasa perlu untuk mengamalkan surah Al-Kahfi ini, baca surah Al-Kahfi ini. Sebab kita boleh pergi kerja, balik kerja, boleh makan, boleh minum, boleh jalan-jalan sana sini, boleh buat apa saja yang kita nak buat dalam keadaan aman, tanpa sebarang kekacauan, tanpa sebarang gangguan dan sebagainya. Tapi kalau nanti bila Dajjal dah datang, baru kita nak amal, takut-takut tak mujarab. Ya, takut-takut tak jadi. Jadi selagi kita ada peluang dan kesempatan untuk mengamalkannya dalam keadaan tenang-tenang, dalam keadaan lapang-lapang ni, marilah sama-sama kita mula mengamalkan membacanya. Saya cadang kalau kita boleh baca hari Jumaat, kita baca penuh surah Kahfi ni. Malam Jumaat ke atau siang hari Jumaat tu kita baca penuh 110 ayat. Kemudian kalau boleh lagi tiap-tiap hari kita baca sekurang-kurangnya 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Sekurang-kurangnya. Kalau boleh tambah lagi, tambah 10 yang pertama dan 10 yang terakhir. Dan insya-Allah kalau kita rajin baca, kita dah amal, nanti kita hafal. Bila kita hafal, pergi masjid, kita dah boleh baca dah. Sekejap je 10 ayat tu. Ya, balik masjid baca 10 ayat. Pergi masjid baca 10 awal, balik masjid baca 10 akhir. Macam kita amal baca surah Al-Muluk kan. Lama-lama kita dah hafal dah. Ya, 30 ayat surah Al-Muluk tu. Jadi tak baca kat masjid ramai-ramai pun tak apa. Dah habis sembahyang, ya. Kemudian kita keluar masjid, dalam perjalanan balik rumah naik motor tu baca surah Al-Muluk. Habis 30 ayat. Amalkan. Ya, amalkan terus menerus sampai bila-bila lah. Ya, kalau kita lupa, kita qada, kita ulang balik baca. Mudah-mudahan siapa yang mengamalkannya memperoleh segala kelebihan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang kitab ini lagi, Syekh Al-Faqih Abdul Samad Al-Falimbani rahimallahu taala, sunat juga memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas pada hari Jumaat dan pada malamnya, kerana fadilat membaca surah Al-Ikhlas itu juga amat banyak. Setengah daripadanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
Man qara'a qul huwallahu ahad wa ka'annama qara'a sulusal Quran. Siapa yang baca qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas, seperti dia membaca sepertiga Al-Quran. Maknanya seluruh Al-Quran lah, ya, sepertiga Al-Quran. Kalau dia baca sekali, dia baca 1/3 Al-Quran. Kalau dia baca 2 kali, dia baca 2/3 Al-Quran. Kalau dia baca 3 kali, itulah dia membaca seluruh Al-Quran. Ada dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu baitan fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah Subhanahu wa taala buatkan bagi dia rumah di dalam syurga. Ada riwayat lain menyebutkan lagi, man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin wa ka'annama qara'al qur'ana ajma'. Barang siapa baca qul huwallahu ahad 3 kali, seperti dia membaca Al-Quran keseluruhannya. Ada riwayat lain, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi sholati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Siapa baca qul huwallahu ahad 100 kali di dalam solat atau di masa yang lain, Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam riwayat lain Nabi sebut, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minan nar. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka dia telah membeli ataupun membebaskan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain surah Al-Kahfi yang disunatkan untuk kita baca pada hari Jumaat atau malamnya, kita juga digalakkan untuk membanyak membaca qul huwallahu ahad. Ya, sekali boleh, 3 kali boleh, 100 kali boleh, 1000 kali boleh. Mudah-mudahan beroleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun mungkin ada orang mengatakan bahawa itu kan hadis dhaif, ya, tak ada masalah sebenarnya. Hadis dhaif ini kita boleh amalkan untuk fadailul a'mal, ya, mana kita boleh amalkan. Dan terpulanglah, ya, siapa yang nak amal, amal. Siapa yang tak nak amal, tak payah amal. Macam tu je. Jangan pertikai sangatlah pasal hadis-hadis dhaif ni kan. Sebab ulama-ulama kita kata hadis-hadis dhaif ni boleh diamalkan dari segi kelebihan beramal. Nak jadi hujah tak boleh, tapi untuk kita beramal dengan hadis-hadis dhaif ni boleh. Kalaupun tak percaya dengan hadis-hadis ini, tapi kan qul huwallahu ahad ni ayat Quran, dan sudah barang tentu siapa yang baca Al-Quran kan ada kelebihan dan ganjarannya kan. Kan Nabi cakap dalam riwayat yang sahih, Nabi kata, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lamun harfun wa mimun harfun. Aku tak bilang, tak kira siapa baca alif lam mim sebagai satu huruf. Tapi Nabi kata aku bilang alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya kalau alif dapat 10 kebajikan, baca lam, alif, lam, lam pun dapat 10 kebajikan, mim pun dapat 10 kebajikan. Jadi baca alif, lam, mim dah dapat 30 kebajikan. 30 hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau alif, lam, mim. Kalau baca qul huwallahu ahad, ada berapa hurufnya? Banyak kan? Tentu akan beroleh pelbagai kebaikan-kebaikan dan ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala secara umumnya apabila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
Kata Syekh Abdul Rabb Al-Manawi dalam kitab Syarah Al-Jami' As-Saghir, yang artinya menjadikan Allah Ta'ala akan pahala membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali itu sebab ia jadi memerdekakan dirinya daripada api neraka. Maka sayugianya dibaca akan surah Al-Ikhlas 1000 kali atas mayat supaya dimerdekakan akan dia daripada api neraka. Ini baca Qul huwallahu ahad ke atas mayat, maka akan dimerdekakan mayat itu daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan ni macam dah tak ada ya. Kita pun dah tak buat dah amalan ni. Tapi saya ingat dulu masa saya kecil-kecil, saya tak reti lah dulu masa kecil-kecil ya. Ada pangkat makcik saya meninggal dunia. Kita masa tu dah sekolah Arab. Jadi bila pergi ziarah tu, dia kasih kita biji jagung. Dia kasih kita biji jagung banyak je. Saya ingat kecil-kecil tu. Baca, dia kata baca 1000 kali. Satu Qul huwallahu ahad, satu biji jagung. Ya, kira dia lah. Jadi sampai 1000 kali kita baca. Ketika mayat tu masih berada dalam rumah lagi. Tu masa kecil-kecil, masa tak kerti dulu lah. Tapi kita tengok kat sini ada kata Syekh Abdul Rabb Al-Manawi. Dia kata boleh buat begitu, mudah-mudahan dia memberi kebaikan ya, dan manfaat kepada si mati apabila kita hadiahkan bacaan surah Al-Ikhlas 1000 kali itu kepada mereka. Saya ingat lama juga ya baca 1000 kali tu. Duduk ya baca pakai biji jagung tu. Lepas tu saya tak ingat dah biji jagung tu dibuat apa. Masih ayam makan kot. Ya? Oh, kacang merah tu dimasak buat kenduri. Itulah jadi pakai biji jagung. Kalau pakai kacang nampak juga ya, kacang lepas tu dimasak kan. Dimakan ya, buat bubur kacang. Baik tuan-tuan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala lagi, "Walaysa yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u suwaran bi'ayaniha illa fi yaumil jumu'ati wa lailatiha. Kana yaqra'u fi salatil maghribi lailatal jumu'ati qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wa kana yaqra'u fi salatil isya al akhirah lailatal jumu'ati suratul jumu'ah wa suratal munafiqin. Wa rawa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uhuma fi rak'atail jumu'ah. Wa kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ati surah as-sajdah wa surah hal ata 'alal insan." Artinya dan tiada diriwayatkan oleh ulama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia membaca surah yang tertentu melainkan pada hari Jumaat. Maka adalah dia membaca dalam sembahyang maghrib pada malam Jumaat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan dia membaca dalam sembahyang isyak yang akhir pada malam Jumaat surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Dan diriwayatkan oleh ulama pula bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca akan dua surah ini di dalam dua sembahyang Jumaat, dan adalah yang membaca dalam sembahyang subuh pada malam Jumaat akan surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Tuan-tuan puan-puan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan membaca surah-surah ini pada malam Jumaat, pada subuh Jumaat, ya, pada sembahyang Isyak pada malam Jumaat, sehingga apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh kita jadikan ikutan dalam kehidupan seharian kita, terutama pada hari Jumaat. Jadi kalau sembahyang Isyak, sembahyang Maghrib tu Nabi baca pada rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun selepas Al-Fatihah, dan kemudian pada rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah Nabi baca Qul huwallahu ahad. Maknanya kita boleh ikut jugalah. Sembahyang Maghrib, kalau kita sembahyang sendiri kita baca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, dan kemudian selepas Al-Fatihah pada rakaat yang kedua baca Qul huwallahu ahad. Kemudian kalau sembahyang Isyak malam Jumaat Nabi baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqin. Agak panjang juga kan ya. Kemudian diriwayatkan juga bahawa
Ketika sembahyang Jumaat, Nabi baca surah ini juga. Nabi baca surah Al-Jumu'ah dan juga baca surah Al-Munafikin. Dan pada subuh hari Jumaat, Nabi baca surah As-Sajadah dan surah Hal Ata 'alal insani hinum minad dahri. Sehingga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bahawa tidak diriwayatkan Nabi mengkhususkan hari Jumaat dengan membaca surah-surah ini ataupun dengan membaca surah-surah tertentu, kecuali pada hari Jumaat dan baca surah-surah ini. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini antara amalan yang boleh kita amalkan ya, untuk kita baca pada hari Jumaat. Selain selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh banyak juga baca surah Al-Ikhlas. Kemudian bacalah surah-surah yang lain yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya untuk amalan dan ingatan kita bersama. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Adab yang kelima ya, pada hari Jumaat, iaitu sembahyang sunat ketika masuk masjid ya, pada hari Jumaat. InsyaAllah nanti kita akan sebutkan tentang adab ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jadi itu saja untuk malam ini. Mohon ampun maaf andai kata ada salah bahasa, kekurangan dan kelemahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.